Ramai orang tak tahu tentang ilmu yang ada pada perkataan ini. Nak tahu apa ilmunya? Tonton video ni sampai habis tau. Nama hukumnya adalah hukum ilfa' hakiki dan cara bacaannya perlu dibaca dengan sama-sama dan dengung dua harakat. Mesti ada yang tertanya-tanya kan, kenapa bentuk huruf nun yang ada pada perkataan ini berbeza dengan bentuk ilfa' hakiki yang lain? Sebenarnya, dalam ilmu resam Al-Quran dan Qiraat Ibnu Amir dan Qiraat Abu Bakar membaca perkataan ini dengan bacaan nuji. Kita pula membaca dengan Qiraat Imam Hafs an Asim Tariq Syatibi dengan bacaan nuji. Sebab itulah bentuk nun yang ada pada perkataan ini berbeza dengan bentuk-bentuk ilfa' hakiki yang lain. Dapat sesuatu? Jangan lupa tahu untuk kongsikan video ini kepada orang lain biar ramai orang mendapat manfaat daripada video ini. Sebab kita orang lain mengajar Al-Quran. Assalamualaikum. Bye.